Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi daripada Kemboja. Hari ini saya nak bawa anda bersama keluarga saya ke Bandar Phnom Penh untuk siapkan beberapa urusan. Biasalah kan hari ini hari cuti, so family time lah bagi kami. So jom ikut kami. Jom duduk macam biasa. Dah buat betul basuh tangan. So hari Ahad macam ni sekali-sekala bawa keluarga datang sarapan dan sembang-sembang macam tu lah. Kalau saya naik tuk-tuk kan, naik tuk-tuk pergi makan ke apa, driver tuk-tuk pun saya jemput datang makan sekali, saya belanja. Ini cara kita menghormati. So kami pun tunggulah makanan sampai sambil sembang-sembang, minum teh tarik. Udah pun kalau kamera duduk sebelah dia memang habis lah. Dia akan kacau lah. Lepas tu udah order mi goreng, Akram order nasi goreng. Dia dah tengah campur, letak kicap bagi cukup rasa. Saya pun sembang dengan isteri saya sambil minum teh tarik, buat muka macam orang tua sikit sebab dah berumur. Okay, makanan pun dah sampai. Saya biasalah order roti canai, isi saya murtabak kot. Lepas siap makan, Huda Akram pun dia orang duduk sebelah sana sembang-sembang. Dan sekarang ni kami on the way nak pergi satu tempat. Anda lihatlah kami pergi mana. Ini adalah Central Market. Tengoklah view kat luar. Ini adalah salah satu mat, dan mat ni bukan mat biasa-biasa. Anda lihatlah sendiri, nanti saya akan explain mat ni mat apa. Okay, so memang mat ni agak jauh daripada rumah, tapi kami kena datang juga sekali-sekala sebab ini adalah salah satu mat Malaysian dekat Phnom Penh. So kalau kita nak cari produk Malaysia, boleh datang ke sini. Ada Sauce Life dan ayam brand apa semua ada. Jadi biasalah kan kalau kita pernah duduk di luar negara, tambah lagi isteri saya orang Malaysia, so kita biasa dengan makanan kat Malaysia. Duduk kat Kemboja ni, dekat-dekat dengan rumah ni memang tak adalah tempat jual makanan Malaysia, serbuk dan macam-macam. So ada dua mat lah dekat Phnom Penh ni yang menjual makanan atau produk Malaysia. So salah satunya yang ni lah. Jadi kami datang sini sekali-sekala, sebulan sekali ke, untuk beli makanan atau snacks Malaysian dan bawa balik rumah untuk masak dan makan dan sebagainya lah. So macam teh boh pun ada, nampak tak? So saya biasa setiap pagi saya minum teh tarik, gunakan serbuk teh boh ni. Ada air badak apa semua, bagi siapa yang demam, nak dekat demam ke apa ke. Dan ada banyak jenis snacks lah. Banyak produk Malaysia anda lihat di sini. So kalau anda datang ke Phnom Penh, lepas tu nak masakan Malaysia dan tak tahu nak cari produk Malaysia dekat mana apa kan, boleh datang sini, boleh datang ke sini. Nampak tak, ada manisan ataupun sweets Malaysian, semua ada kat sini. Jadi ini adalah salah satu tempat yang kami selalu datang di Phnom Penh, Kemboja. Anjing naik tu. Kenapa? Nampak lama ni. Kenapa tak pagi? Tak pergi ke rumah. Perjalanan takkan ku rasa. Okey, ni adalah stesen kereta untuk kita naik balik ke kampung ke apa.
Okey, ini adalah view jalan raya di tengah-tengah bandar Phnom Penh. Ada jambatan, ada apa semua. Assalamualaikum. Tak bang nyewa makanan kucing. Ini adalah klinik kucing. Ada kucing tak dalamnya. So dah beli makanan kucing daripada klinik kucing. Klinik binatang. Sempat lagi buat vlog. Okey, sekarang ni bagi makan kat kucing sikit. Bagi dia makan. Lepas ni nak pergi tempat kerja pula, bagi kucing kat sekolah pula makan. Okay, tengok ni, banyak kucing sihat-sihat kat sini. Yang hitam ni memang laju sangat bila dia lari. Okay, bagi yang ni pula, ni memang kucing tua. Yang putih ni kucing tua. Okay, ni adalah kucing buta. Okay, yang warna orange ni kucing buta. Memang buta daripada kecil. Dekat sekolah ni, kadang-kadang kan ada orang bawa kucing datang buang kat sini. Guru-guru kat sini buat pahala. Jagalah kucing tu, bagi minum, bagi makan, dan kadang-kadang dia berak merata. Dan terpaksa kena, yalah sabarlah. Kadang-kadang kita buat pahala nampak benda kecil je, tapi sebenarnya kita buat amalan baik ni lah akan menjadi sebab untuk kita masuk syurga dengan mudah, insya-Allah. Macam ni lah hari cuti. Saya duduk rumah ataupun datang ke tempat kerja, datang ke sekolah dan lepak dekat sini, siapkan kerja-kerja penting yang belum siap. Kadang-kadang bawa anak isteri apa semua datang, dan padang dia luas, jadi bolehlah lepak kat sini petang-petang, makan angin ke. Tengok ni, siapa datang. Ini adalah anak saudara saya. Dia pun seorang guru dan juga pemain sepak takraw. Seorang guru kat sini. Dia juga seorang pemain sepak takraw. Tengok bicycle dia. Dia naik bicycle yang jenis tak ada apa ya. Seksi. Fiksi. Apa dia? Fiksi. Fiksi. Bagi orang yang suka cycling mesti dia faham lah fiksi tu apa. Orang Malaysia banyak tahu fiksi, basikal fiksi. Dia ada ajak kawan-kawan datang main kat sini. Ada tanya orang bro. Dia orang buat grup sepak takraw dekat Phnom Penh ni. Dan insyaAllah masa depan boleh jadi wakil Kemboja ke, boleh main dekat dekat SEA Games ke mana-mana ke. Tapi Alhamdulillah dekat Kemboja ni kan, zaman ni muda-mudi pandai bersenam atau bersukan, exercise waktu petang-petang, pagi pun makcik-makcik, pakcik-pakcik exercise. Dan insyaAllah okey lah. Harap-harap tak ramai lah akan sakit. Cuma masalahnya ramai juga yang lepak dekat kedai kopi, minum air manis dan sebagainya. Itu pun satu masalah juga zaman sekarang. Dulu tak ada pun. Dulu orang tua-tua je minum kopi, lepak kat kedai kopi. Tapi zaman kita ni, muda-mudi pun lepak dekat kedai kopi, minum manis. Assalamualaikum. Pandai cakap bahasa apa? Biar pasal Hakim belanya. Bahasa Khmer? Bahasa Cham. Ini adalah anak saudara guru kami. Ayah dia Khmer, mu'alaf, kahwin dengan mak dia orang Cham. Lepas tu dah bercerai, dan kami pun bagilah peluang kat mak dia kerja dekat sini, jual makanan dekat kantin sekolah. Dan ada kami sediakan satu bilik untuk dia tinggal dekat sekolahnya.
Apabila umur kita semakin meningkat, masalah pun semakin banyak dan kadang-kadang kita stres. Apa jua masalah yang mengganggu perasaan kita, kita rasa marah, rasa stres, rasa sedih dan sebagainya, semua ni kan berkaitan dengan jiwa kita. So bagaimana kita nak tenangkan jiwa kita, kita perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya buat yang ni, The Simple Habit Tracker dan salat. Salat kat sini bermakna salat berjamaah di masjid. Sehari semalam kita salat 5 waktu. Paling kurang sekali pergi salat dekat masjid. So kalau saya dah salat dekat masjid, saya akan cross kat sini. Cross. Katakanlah kalau terputus, saya akan blackkan dia. Saya akan color sampai hitam semua. Lepas tu yang kedua adalah The Simple Habit Tracker juga cool. Saya make sure saya cool pada setiap hari. Saya tak terlalu sedih, tak terlalu stres, tak terlalu marah dan sebagainya. Jadi saya dah berjaya mengawal perasaan, saya akan letak cross untuk saya muhasabah diri. Jadi kalau hari apa yang saya tak boleh kawal emosi dan marah-marah apa macam tu, stres apa semua, saya akan color sampai hitam habit tracker saya untuk saya muhasabah diri.